Okay geng, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube short. Okay, untuk video kali ni memandangkan aku dah lama tak buat video, so aku nak racun dekat korang sikit barang yang simple tapi nice. Memandangkan nak buat video ni, aku payung lah sikit motor. Aku lap-lap je, nak basuh hujan geng, so payung sikit lah. So inilah barang yang aku nak racun dekat korang tu, ialah totok ataupun step udang. Dia sebutannya totok ke totok. So untuk model yang aku ambil ni, untuk LC135, buat masa sekarang ni dia ada 3 varian. Macam ni adalah LC, V1 sampai V8 boleh pakai, Y15 dengan Y16 dan RZ lah. Untuk color pula buat masa ni ada 3 color, silver, merah, hijau dan purple. Untuk motor yang tak ada dalam senarai, korang boleh je pakai, cuma korang kena cari skru tu dekat kedai ball nut ataupun dekat spare part lah, mengikut saiz skru asal motor korang. Cara nak pasang dia mudah je, korang perlukan spanner T8 dengan set Allen key lah. Sebab dekat totok ni dia pakai skru Allen key. Kalau dekat asal casing korang akan pakai skru saiz 8 lah. So nak buka dia pun senang je. Untuk belah magnet ni korang just cabut skru belah starter, belah atas korang just cabut je. Everybody's got some highs and some lows, but all that matters is how you deal with it all. I hope you realize this all with time. Just take control of the thoughts inside your head, and understand that what you think is what you get. I'll dream big, just watch me get what's mine. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind. So inilah kejadian dia selepas dah siap. So bila korang bawa motor tu, kalau kaki korang lengur ataupun macam korang nak potong angin ke, korang boleh letak kaki dekat step udang lah ataupun totok. Jadinya bila korang nak tunduk udang tu, lagi senang lah. Zaman sekarang tak boleh fly kan, bahaya. So untuk skru 2 biji ni tadi, korang simpan baik-baik, jangan hilang. Dia kata totok tu kena rembat, korang boleh pasang ni balik, okay? So inilah kejadiannya dekat motor aku sekarang. Semuanya nak merah lah. Hose, lepas tu adjuster chain, screw cover dekat pedal, lepas tu totok, nut pun aku pakai warna merah, lepas tu caliper, lepas tu bracket hose, macam-macam lah. So untuk totok ni kalau korang berminat nak beli, aku ada letak link dekat video ni, okay? Assalamualaikum.